Patah dia. Sebentar kita ada masa ni, okey. Anda juga boleh ambil gambar, pastikan anda upload dan juga tag laman sosial media. Laman mana Pak? Okey, cari. Ya, bye. Bye. Dan juga kepada yang menyantai wilayah, kita ada juga cabutan nombor berdoa. Anda boleh tembak nombor BIN anda juga di laman media sosial kecuali 5 pemenang utama kita akan cabut lepas selesai larian sebentar. Kawan-kawan yang lain yang akan berhenti mungkin dengan mana Kita sekarang ke starting line 10 km. kita pastikan keselamatan anda, keselamatan anda, barang-barang.
Kilometer 1 607. Kilometer 2620. Steady abang. Bawa bendera. Bang, turun sikit. Mantap. Tak, bawa bendera Palestin, Malaysia. Kilometer 4 754. Kena saya stick lah. Yang saya tak tahu lagi lah. Abang cameraman, peace. Terima kasih, jaga jalan. Peace yo. Oi. Kilometer 5 6.30. Kilometer 7 7.15. Yang sejuk tak ada ke? Tak ada. Thank you.
Air tak sejuk je geng. Okey. 8 km 7.14. Kilometer 9 7.01. Lagi 10 meter. Dah cukup dah ni. Dah cukup dah ni. Scam ni. Dah tu bas. Kita scam kita. Gagal. Scam. Baiklah. Oh 10 eh? Hei, dah 10.1. Tak apa. Kita kena scam. 10.1. 655. Orang semua menunggu. Terima kasih kerana menunggu. Oh, sudah finish. Lagi sikit. 10.2 sudah. Yeay. 10 kilo. Bang. Yeay, congrats. Terima kasih. Kenapa dia tak kasi orang dekat kan? Kita dah lah 2 orang ke? Wah. Berapa lah? 10.2. Ambil kau. Average pace 655. Boleh lah. Fun run. Okey lah. Total times 1 jam 11 minit. Terima kasih. Air sejuk tak dah. Macam mana medal dia? Jom kita tengok, kita buka medal dia. Terima kasih Kak. Nasi goreng kampung ada tak? Kita kampung. Kita sini kecap. Rasa Johor ada, rasa Johor. Roti pula. Roti john ada bang? Roti john ada kat kedai. Okey bang, terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mendangkan ni macam first vlog aku. Hari ni aku masuk event larian Laksmana Run 2025 Johor. Ni event charity run lah, fun run. Aku masuk kategori 10 km. Okay, so far event ni dia bawa anjuran Jom Run. Anjuran Jom Run. So Jom Run ni dia okey lah, dia organizer yang okey. So far dia punya untuk kategori 5 km ni dia punya track dia ada lebih sikit je. Dalam aku tengok Garmin aku 10.2 macam tu lah.
Itu tak kisahlah. So far aku macam untuk feedback larian ni, larian ni sebenarnya dah lama dah. Ini aku rasa dalam yang tahun yang ke-5 ke macam tu lah. So ini tapi macam aku ni first time lah join event larian ni. So far bagi aku okey lah. Nama pun fun run kan. Semua orang memang ramai katanya ada 10,000 runner. Banyak weh. 10,000 runner. 10,000 runner. Kau bayangkan 10,000 runner. 10,000 runner ni masa aku masuk full marathon KLSCM pun 12,000. So kalau 10,000 ramai lah. Penuh juga jalan. Cuma ramai yang masuk 5 km lah. Apa lagi aku nak cakap lah. Sorry lah, first time vlog. So macam saya tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Kau boleh tengok lah, ramai kan orang. Okay, untuk water station dia bagi aku 10 km 2 water station. 2 tu okey, cuma kalau boleh bagilah air sejuk. Bayar mahal juga ni bayar. Untuk 10 km aku bayar dalam RM70 rasanya. So kalau kau bagi at least air masak pun tak ada 100% kalau kau bagi air masak sejuk pun happy lah sikit. Betul tak? Tapi tak ada air sejuk, semua air botol. So itu je lah, ampuh sikit lah. Kalau patutnya kalau bayar sampai macam tu, bagilah air sejuk. Ini satu dia apa, road closure semua okey. Bagi aku okey lah, sama pun fun run. So memang ramai lah yang join. Kau nampak dia ramai lagi tak habis. Wife aku ni memang lambat lah dia. Dia masuk 5 km je. Tapi sampai sekarang tak nampak lagi batang hidung. Jap. Memang okey lah. Dia punya apa, charging pause. Okay, nampak betapa ramainya umat. Macam ambil gambar mati masuk. Gambar tengok. Abang ni setia babe. Dia tolong abang ambilkan gambar aku. Aku sebenarnya nak cari air sejuk ni. Haus gila babe, tak ada air sejuk. Tapi nak kena tunggu wife aku pula. Okeylah. Kita aku sambung balik. Nampaknya tak sampai lagi bini aku ni. Kalau kau nak tahu Laksmana Run ni sebenarnya dia untuk yayasan lah, yayasan kanser lah. Yayasan Kanser Tunku Laksmana Johor. Dia sebenarnya charity run lah. Waktu dia dah lama lah untuk yayasan kanser. Yang betul. Nampaknya masih tak sampai lagi. So tetap menunggu lah. Nampaknya aku masih lagi tak jumpa wife aku. Tak tahulah hilang mana. Aku sebenarnya nak cek air sejuk ni. So aku berjalan ke arah motosikal parking. So nak cek air sejuk. Air manis ke. Tengok, kau bayangkan ramai babe. Ramai kan? Betapa ramai orang. Jom. Itulah bangunan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri.
bangunan Majlis Bandaraya Iskandar Muda. So aku nak jalan ke arah pentas. Ke arah pentas. Oi, nombor laki draw dah keluar lah weh. Nombor apa? 02 921. Kita tengok siapa yang kena. 0202 ni ada. 0202 tak ada. 0202 tak ada. 0202 tak ada. Nombor aku tak ada. Ada 4 nombor lagi belum tarik. 02921. Oh, tiada. Tinggal 5 nombor lagi. 5 nombor lagi belum ada. So, relax dulu lah. Kita misi mencari air. Daripada anda semua. Okey. Siapa yang tahu lagu seterusnya, kita nyanyi ramai-ramai. Here we go. Lagu ni viral kat TikTok ni. Bila? Dah lama juga. Ready everybody. Lawa man. Aku masih lagi tunggu wife aku. Tapi tak tahu kat mana. Kita lagi menunggulah. Okay, hari ni okay, cerita betul aku pakai kasut apa Aku pakai kasut Brooks Transparent Max 3. Aku beli masa dekat RPC KLSCM tu hari. Lepas tu aku tanya kat TikTok kan. Dia cakap kasut ni kat market dia tak keluarkan lagi. Dekat live tu pun dia tak jual lagi. Sebab dia kata siapa yang dapat masa tu je lah dia jual. Tapi tak tahu lah betul ke tak. Itu yang dia cakap. Lepas tu orang yang kat TikTok tu pun jual. Dia
Dia cakap dia lah yang jual dekat REPC tu. Brooks punya Brooks. Lepas kat sini memang sedap. Dia kasut ni stack height dia tinggi tau. So kalau kau jenis elite runner yang nak podium tak boleh pakai lah. Sebab dia punya stack height 46 tu. 46 drop 6 mm. Depan dia. So memang tinggi. Memang tak boleh buat untuk podium lah. Tapi setakat ni aku baru pakai masa aku beli kat ASM masa buat marathon tak guna. Sebab dia bahaya weh. Kasut baru kau nak terus buat lari marathon. Sebab kasut ni memang kena break in dulu. So macam ni aku lari 10 km aku berani lah nak pakai. Ni baru berapa km je aku pakai ni. Tak boleh lebih lah. Kasut ni tak jual lagi tapi aku tengok Sheikh Sadiq dah pakai. So Sheikh Sadiq tu kira idola aku kan. So aku pakai pun sebab dia lah. Okey lah, sedap lah. Dia tak murah, tak mahal. Sedang-sedang je. Tapi dia memang sangat sedap, sangat selesa. Dia pace slow boleh, pace laju pun boleh. Tapi walaupun aku tak laju, dia ada, tak tahu ada carbon plate ke, tapi dia kata ni macam nylon plate ni. Tapi okey lah dia. Kau lagi pace slow pun tak ada sikit lagi pun. Tapi tak tahulah kalau nanti lah next event aku akan masuk Johor Marathon. Nak try lari macam mana kalau lari half marathon, full marathon tak tahu lagi macam mana kaki. Sebab yang sebelum ni KLSCM full marathon tu aku guna kasut Cape Run KD 900X tu ada carbon plate. Aku tak tahu sebab kaki aku memang tak kuat pun. So aku sebenarnya kilometer ke 30 tu memang dah tak boleh lari dah. Aku dah tahap jalan sakit, lari tak boleh. So tapi sebab mental je lah yang buatkan aku boleh habiskan. Tu memang aku buat run walk lah sampai habis. So aku dapat sub 6 lah, 5 jam 50 minit macam tu lah. Macam tu lah saya ingat. Tapi memang dah tak boleh lagi sebenarnya tu. Memang dah bong, kaki dah sakit. Pakai kasut macam rasa tak pakai kasut. Tipuran tu lah tu. Tapi sebab aku rasa tu sebab kaki kot yang dah tak kuat. Sebab aku tak pernah training, aku tak pernah lari. Itu first time aku lari 42 km. Paling jauh aku lari ialah full half marathon. Half marathon pun aku masuk event 2 kali je. Daripada aku start berlari lepas puasa, lepas raya aku baru start berlari. Aku haus. Aku haus mau beli air. Mana ada air? Tak ada air. Botol panjang pula. Kita tengok ujung sana sekejap. Oh, ni air banyak. Itu makanan. Ini tu ada air. Lepas tu ujung-ujung sikit. Ini amat sangat orang. Kasi lagi ujung lagi tak ramai orang. Lemak ni apa tu? Ini macam tak panjang barisan dia. Ada lagi. Ini tak panjang lah. Berjalan ni. Ada bagus juga. Coconut sweet. Apa? Ada Milo lah. Ini air mahal. Ini air dia. Ini air apa? Air green tea. Ini macam panjang sikit. Betul apa itu? Air Milo. RM1. Milo ais. Betul lah. Milo ais 16 oz. Kat besar. Milo tabur coklat. Orang ais. Betul.
Milo coklat. Itulah main ni. Nampak Milo dia. Aduh weh, Milo dia. Milo tabur coklat. Sekejap. Nikmatnya. Adakah aku akan jumpa wife aku? Takkannya aku tak jumpa. Mana ya? Tolong. Akhirnya aku jumpa wife aku Akhirnya aku jumpa. Aku dah hilang wife aku. Jumpa babe. Aku susah babe. Yang penting aku dapat Milo. Tak jam. Jam apa? Betul. Kau tak tahu kita 1 jam tadi. Habis korang lambat. Aku sampai dah tak ada orang pun. Tak dia. Tapi boleh pula sayang-sayang 5 km. Kan? Laju juga 5 km tu. Aku sampai ramai lah 5. Power dia orang. Ada kuih. Ada kuih ke, Mak? Ha? Ada kuih ke? Buih? Ada? Buih apa? Buih macam mana? Tempat ambil gambar je ada buih. Tak ada. Itu lawa kat dataran ni. Tak tahu pergi sana ambil gambar. Dekat dataran tu ada apa macam laser-laser tu lawa kita. Kau tahu tak? Nasib baiklah kita fikir nak bawa motor lah siut. Kau tengok dia punya jam dia. Padu jam dia. Nasib baiklah siut aku bawa motor. Tengok kereta tak keluar-keluar bai. Kita tengok motor dah tinggal sikit lah. So, moral of the story, gunalah public transport ataupun motor. Ciao.